Kita baca satu yang ke-7. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Muttafaqun alaih. Dan diriwayatkan daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu katanya, telah aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia atas kenderaannya ke mana berhadap ia dengan dia. Ini bahasa terjemahan lama. Kalau mengaji kitab lama, dia akan bahaslah tu. Nya tu kembali kepada mana? Ia tu kembali kepada mana? Dengan dia, dia tu pula kembali kepada mana? Tapi mudah cerita tuan-tuan pagi-pagi ni kan. Maknanya hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu ini beritahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas kenderaan dan Nabi berhadap di mana sahaja kenderaan itu berhadap. Ada satu riwayat lagi daripada Abi Dawud daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, wa kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi qiblata fakabbara. Dan bagi Abi Daud daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, dan adalah ia, iaitu Nabi, apabila musafir maka berkehendak ia akan sembahyang sunat, berhadap ia dengan untanya akan kiblat, lalu mengangkat takbir ia, kemudian sembahyang ia ke mana ada berhadap kenderaannya. Ada riwayat lain kata daripada Anas, Nabi bila sembahyang di atas kenderaan ini, Nabi akan memulakan takbiratul ihram itu dengan menghadap ke arah kiblat. Dan kemudian bila yang lain rukuk, sujud dan sebagainya itu, Nabi sembahyang di mana sahaja kenderaan unta itu ataupun kenderaan itu berhadap. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita dah bincang sedikit sebelum ini bahawa ada satu sunnah yang jarang kita buat tuan-tuan. Namanya ialah sunnah sembahyang di atas kenderaan. Dan kita banyak kali bincang berkaitan dengan istilah sunnah itu sendiri. Ada sebahagian sunnah yang kadang-kadang ia tidak disebut pun dengan jelas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kita memakai kopiah. Dalam bahasa Arab kata kufiah. Dalam bahasa Israel pun kalau tak silap saya namanya kufiah juga. Jadi itu tidak ada galakan yang jelas daripada Nabi SAW, termasuk serban. Walaupun ada riwayat yang kata ta'ammamu, memakailah kamu serban kerana para malaikat itu memakai serban. Tetapi riwayat itu diperselisihkan di kalangan ulama. Tidak ada nas yang jelas yang Nabi memerintahkan untuk kita memakai serban. Begitu juga dengan jubah. Tapi adakah kita pakai jubah dan serban tak dapat pahala? Dapat. Kalau kita pakai itu dengan niat kita mencontohi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini galakan yang memang jelas dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya sunnah sembahyang sunat di atas kenderaan. Jadi tuan-tuan, saya ingat pun dalam hidup kita kena ada sekali lah tuan-tuan kita sembahyang sunat di atas kenderaan ni. Tak kira lah apa sembahyang pun, sembahyang duha ke, sembahyang apa hajat ke, istikharah ke kan, yang kita kena buat sekali, rasa dalam kenderaan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada pensyariatan sembahyang di atas kenderaan? Kerana tuan-tuan, khususnya sembahyang sunat, dan Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan sembahyang fardu di atas kenderaan. Nabi sembahyang sunat di atas kenderaan. Sebab sembahyang sunat itu ialah rutin harian Nabi SAW. Sebahagian orang ni kalau dia dah biasa dengan lakukan satu amalan, sembahyang sunat contohnya, qabliyah ba'diyah, kalau dia tak buat satu hari tu, dia rasa something wrong somewhere, tak boleh. Dia rasa tak selesa. Kalau sembahyang itu dah menjadi rutin harian dia. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu ada keadaan yang mungkin kadang-kadang kita kena musafir. Tak sampai nak sembahyang duha, tapi saya dah biasa sembahyang duha Ustaz.
Macam mana? Semayang di atas kenderaan. Kalau jumpa polis, cepet semayang habis, Assalamualaikum, Assalamualaikum, minta maaf kan, semayang tadi, kata dia. Tuan-tuan, jadi pensyariatan itu ada. Ustaz, bawa kereta macam mana nak semayang? Ni masalah tuan-tuan, sebab kita faham semayang ni ialah kena angkat takbir tu, Allahu Akbar, kena letak tangan kat sini ada bahu ni, baru sah semayang. Sedangkan tuan-tuan, mengangkat takbir tu apa hukum dia? Nanti kita akan sampai bab dia. Mengangkat tangan, mengangkat takbir itu apa hukum? Mengangkat takbir hukum dia adalah rukun, kan? Rukun semayang, mengangkat takbir, Allahu Akbar. Tapi mengangkat tangan tu hukumnya sunat. Ada 4 tempat yang disunatkan kita mengangkat tangan. Mana dia tuan-tuan? Yang pertama sekali ialah ketika mana takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu Akbar. Tak angkat tangan sah tak? Sah. Saja nabi lain hari tu kan, dia pun Allahu Akbar. Wah, nampak hebat lah. Tapi nampak je hebat, sebenarnya semayang makruh sebab tak buat benda sunat. Tapi nak kata hukum dia sah. Termasuk meletakkan tangan di dada itu juga, hukumnya adalah sunat. Tapi kita dah biasa kan semayang mesti letak tangan. Ustaz, mana boleh semayang macam ni? Tapi sebenarnya kalau di Morocco, saya banyak kali sebut, kalau tuan-tuan pergi sana kan, memang dia semayang tangan ke bawah. Bukan makmum, imam semayang macam ni, togak semayang. Termasuk tuan-tuan tengok kalau Raja Morocco semayang pun tak angkat tangan. Dalam mazhab Maliki, ada pandangan mazhab Maliki meletakkan tangan tu hukumnya makruh. Mazhab Maliki. Sebab apa? Sebab kata ulama Maliki, kata Imam Malik rahimahullah, aku takut kalaulah orang biasa sangat letak tangan ni, orang akan menganggap ianya adalah merupakan rukun sembahyang. Jadi sebab itu aku tak galakkan. Itu pandangan mazhab Maliki. Majoriti mazhab kata meletak tangan adalah sunat. Jadi tengah bawa tu kan, sambil-sambil bawa tu, salli sunnata duha raka'ataini, Allahu Akbar, rukuk janganlah tunduk tuan. Tengah bawa kereta kan, buat isyarat rukuk sikit, sujud sikit, duduk i'tidal. Kemudian kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pun tak payah pandang dah. Assalamualaikum, bang langgar kereta lain kan. Buat isyarat, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pun begitu kan. Salam, adakah rukun salam tu berpaling ke memberi salam? Memberi salam. Bukan berpaling. Berpaling hukumnya adalah sunat. Dalam mazhab Syafi'i, sunat memberi salam itu ialah sehingga nampak kita punya pipi sebelah, kalau sebelah kanan nampak pipi sebelah kanan, Assalamualaikum, nampak pipi ni tuan. Hukum dia sunat, maknanya bukan sekadar Assalamualaikum, Assalamualaikum, betul-betul pusing, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa bagi salam ketika sembahyang? Pernah tanya tuan-tuan, apa pasal dah habis sembahyang kita bagi salam? Bagi salam ni biasanya kita masuk rumah, Assalamualaikum, ataupun kita jumpa kawan kat kedai kopi kan, Assalamualaikum ji, kata dia. Tiba-tiba tengah selesai sembahyang kita bagi salam. Kenapa tuan-tuan? Ini jawapan para ulama kita tuan-tuan. Kata mereka, hikmahnya adalah antaranya, bila kita sembahyang ni kita tak boleh bercakap. Bukan sekadar bercakap tuan-tuan, apa sahaja perkataan yang difahami maksudnya. Walaupun contoh orang ketuk pintu, Assalamualaikum, kata dia. Isteri kita nak masuk rumah kan, ataupun orang siapa-siapalah nak masuk rumah, kita nak bagi tahu dia masuklah, tapi kita tengah semayang, kita pun buat isyarat kata kita masuk, maknanya masuklah, kata kita kan. Batal semayang kalau niatnya adalah memaksudkan untuk berkata-kata tadi. Jadi tak boleh bercakap. Bila selesai kita semayang, maknanya habis waktu untuk kita tidak berkata-kata. Jadi sebab itu kita mulakan awal sekali dengan kita beri salam kepada orang yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri, termasuk imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sunat dalam mazhab Syafi'i tambah wabarakatuhu. Dia punya warak tambah siap Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa. Tak sunat tuan-tuan. Memadai dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Memberi salam kepada yang kanan dan kiri.
Itu nanti sampailah bab dia, iaitu memberi salam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ni juga bagi tahu kaifiatnya ialah dengan cara dalam mazhab Syafi'i dan Hambali digalakkan, bukan wajib pun, digalakkan pada mula semayang tu kalau boleh hadapkan wajah kita ke arah kiblat, angkat takbir. Angkat takbir tu je, Allahu Akbar. Lepas tu bila berjalan tu tak kisahlah mana-mana pun, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Sebab tu sembahyang sunat ni dia ada kelonggaran-kelonggarannya. Termasuklah kita semua maklum sembahyang sunat boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Ni mudahnya sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat ni dia tidak ada waktu. Kemudian begitu juga sembahyang sunat boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Adapun sembahyang fardu wajib untuk menghadap kiblat. Sebab tu kita dah bincang banyak kali tuan-tuan, sembahyang di atas kenderaan boleh tak? Sembahyang di atas kapal terbang, sembahyang di atas kapal laut ke, sembahyang atas kereta api ke, semua hukum yang sama tuan-tuan. Hukum dia ialah kalau sembahyang sunat no problem, tapi kalau sembahyang fardu mesti menghadap ke arah kiblat. Berdiri tu pun ada kelonggaran. Kalau memang tak boleh, ustaz macam mana nak berdiri, terbang jatuh kan, boleh duduk, tapi mesti menghadap kiblat. Kemudian mesti untuk berada dalam keadaan bersuci. Jadi kalau tak ada benda-benda yang utama ni, maka sembahyang itu dalam mazhab Syafi'i dipanggil sebagai sembahyang hormat waktu. Apa maksud hormat waktu? Maknanya bila nanti ada peluang untuk sembahyang, dah boleh sembahyang seperti biasa, wajib untuk qada. Sembahyang tadi itu hanya semata-mata untuk menghormati waktu itu, iaitu waktu untuk sembahyang. Kita dah bincang banyak kali dah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan majoriti mazhab termasuk mazhab Syafi'i syaratkan bolehnya sembahyang di atas kenderaan ini ialah kalau dia sedang bermusafir. Kalau duduk rumah tuan-tuan tak pergi mana, saja dah jap, yang kata dia dengan isteri dia, abang nak pergi sembahyang jap, dia pun masuk kereta sembahyang dalam kereta. Itu tak ada kerja tuan-tuan. Ataupun kalau isteri dia panggil buang tabiat nak meninggal dunia, kata dia, banyak lebar kat rumah ni apa dalam kocik apa kereta tu pula nak sembahyang kan. Tapi syariat ini, pensyariatan ini ialah ketika mana kita musafir. Majoriti mazhab termasuk mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan musafir tu musafir yang boleh untuk jamak qasar, iaitu 82 km. Tetapi ada pandangan iaitu mazhab Maliki mengatakan syarat musafir itu pun, mazhab Maliki syaratkan mesti musafir yang jauh, maknanya sampai kepada marhalah untuk boleh untuk kita jamak qasar. Itu khilaf dah tuan-tuan. Dan satu lagi khilaf di kalangan ulama ialah, ini kita bincang atas kereta kan, boleh tak tuan-tuan sembahyang sunat dalam keadaan berjalan kaki? Jalan kaki sembahyang boleh tak? Tengah jalan kaki kan, nak pergi pasar ke kat mall ke, sampai itu sembahyang boleh tak? Dalam majoriti mazhab kata tak boleh. Sebab hadis hanya kata Nabi sembahyang di atas kenderaan. Tidak ada hadis yang menyebut Nabi sembahyang di atas ketika berjalan, tak ada. Tetapi mazhab Syafi'i, ini uniknya mazhab tentang mazhab Syafi'i memahami bahawa kalaulah sembahyang atas kenderaan boleh, maka sembahyang ketika berjalan juga bolehlah. Cuma dalam mazhab Syafi'i juga mensyaratkan walaupun boleh sembahyang sambil-sambil jalan. Orang tanya, buat apa haji? Seorang-seorang jalan. Kita pun senyap je, habis salam, tadi saya sembahyang, kata dia. Boleh sembahyang sunat. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia syaratkan walaupun sembahyang sunat, walaupun boleh tak menghadap kiblat, tapi dia tetap mesti menghadap kiblat dalam 4 keadaan. 4 tempat. Apa dia? Ketika mengangkat takbiratul ihram. Mula-mula angkat takbir tu ada kiblat dulu. Allah. Lepas tu jalanlah. Jalan tak ada kiblat pun tak apa. Jalan. Yang kedua, ketika mana rukuk. Bila nak rukuk memang kena berhenti jap. Cari mana kiblat, rukuk menghadap kiblat. Yang kedua ialah ketika sujud, pun kena menghadap kiblat. Yang ketiga ialah iktidal, pun kena menghadap ke arah kiblat. Yang hanya boleh tak menghadap kiblat ialah ketika mana
berdiri tadi saja. Baca Al-Fatihah boleh tak menghadap kiblat. Senang cerita semayang yang lah kat surau tuan. Ya dalam jalan semayang kan. Jalan-jalan berhenti baru semayang. Cuma nak cerita ada tak boleh tak semayang ketika berjalan? Kalau orang tanya, hukum dia adalah boleh. Habis. Kemudian tuan-tuan, satu lagi hadis pada pagi ini sebelum kita menyambung hari kita dengan roti canai dan nasi lemak. Ada sarapan je? Tak ada. Tak ada sarapan. Hadis nombor 8. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi bernama Abi Sa'id Al-Khudri bahawasanya Nabi SAW bersabda, bumi semuanya masjid melainkan tempat perkuburan dan rumah mandi air panas. Jadi bumi ini Allah jadikan untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad. Keistimewaan kita ialah kita boleh sembahyang di mana sahaja. Berbeza dengan umat yang terdahulu, mereka hanya boleh sembahyang di biara-biara mereka, rumah-rumah ibadat. Nak sembahyang, kena cari masjid baru boleh sembahyang. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW di mana sahaja, dengan syarat tidak membahayakan lah. Sembahyang tengah jalan tak boleh lah tuan-tuan, bahaya, langgar ada orang. Maknanya sembahyang tempat yang selamat. Nampak ada rumput lapang kan, tengok pun tak ada masalah, bersih. Cuma orang kita ni bersih dia tu maknanya kono kapet baru boleh sembahyang tadi. Tak ada kapet tak boleh Ustaz. Sedangkan hukum fiqahnya ialah nampak kawasan tu bersih, tak ada berak ayam, maka boleh kita sembahyang di kawasan itu. Bahkan tuan-tuan, kalau ada berak pun, contohnya berak merpati, contohlah di Mekah Al-Mukarramah. Mekah mana ada atap. Cuma kenapa Mekah bersih? Dia punya orang Bangladesh yang bersih tu setiap masa tuan, bersih lah. Zaman dulu tuan bayang, zaman dulu mana ada. Jadi mungkin semayang tu bertebaran burung-burung merpati, apa berak-berak burung merpati. Dalam mazhab Syafi'i boleh semayang walaupun ada berak, kerana namanya umum balwa, sukar nak dielakkan. Dan begitu juga dalam fiqh mazhab Syafi'i tuan-tuan. Kalau orang tanya ni, Ustaz, boleh tak kita semayang depan kita ada berak ayam? Ini kena faham tuan-tuan, apa maksud semayang di tempat yang suci? Maksud semayang di tempat suci ialah maknanya tidak ada anggota kita yang bersentuhan dengan najis. Jadi kalau semayang tengah-tengah tu berak ayam, sah tak semayang? Sah tak semayang Ustaz? Cuma orang tak buat lah, tak macam mana nak semayang tengah-tengah ada berak ayam. Tengah sujud tu memang bau tuan-tuan. Tapi nak cerita hukumnya dari sudut hukum fiqh mazhab Syafi'i, walaupun ada najis tapi tak bersentuhan dengan kita, maka mazhab Syafi'i kata sah semayang. Ini kena faham tuan-tuan. Itu hukum fiqhnya, bukan saya reka-reka ni dah, ada dalam kitab, tuan-tuan boleh rujuk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata semua bumi itu ialah masjid kecuali makbarah, kecuali perkuburan. Tak boleh lah sesaja dia semayang kat kubur tuan-tuan. Nak semayang kat kubur lagi ni nak rasa feel, kata dia. Dalam mazhab Syafi'i hukum dia adalah makruh, kerana kubur bukan tempat semayang. Satu. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, kalau perkuburan itu adalah perkuburan yang tanahnya dikorek semula. Di Malaysia tak ada tuan-tuan, suasana tu tak ada. Sebab tu saya banyak kali sebut, di Malaysia ni kita ada krisis tuan-tuan. Dan saya rasa semakin hari semakin bertambah isu ini, iaitu kubur kita banyak mana. Tuan-tuan bayangkan, setiap kali orang meninggal, dia ada satu kubur yang dia letakkan kan. Tuan-tuan bayangkan satu hari nantilah 100 tahun, 200 tahun akan datang, ada tak kemungkinan keliling kita ni semua penuh kubur tuan-tuan? Kubur je. Sebab apa? Sebab ramai, semakin lagi semakin ramai orang meninggal. Sedangkan hukum fiqahnya, bukanlah saya kata salah tuan-tuan. Sebab sekarang ni dah macam-macam inisiatif dibuat. Di wilayah persekutuan dah mula ada tanam kubur bertingkat.
Dah lah hidup duduk rumah flat tuan-tuan. Mati pun rumah flat. Ambil macam mana? Tanah penuh. Di Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur ni tuan-tuan, tanah bukan murah-murah. Jadi orang kita pula leka dia nak cari mana nak tanam. Bergaduh-gaduh di Kuala Lumpur ni tuan-tuan. Kita Seremban alhamdulillah banyak lagi kawasan. Tapi maknanya itu ada satu isu tuan yang kita kena selesaikan. Sedangkan dalam fiqh tuan-tuan, kubur itu tanah wakaf. Hukum fiqhnya, satu, memang tak boleh buat binaan. Sebab apa tuan? Kenapa tak boleh buat binaan dalam hukum fiqh? Kita buat binaan tak apalah. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, tujuan nak menjaga supaya mayat tu nanti tak terkeluar disebab banjir dan sebagainya, boleh kita buat binaan. Tapi asalnya tak boleh buat binaan. Sebab apa? Sebab kawasan yang sama itu nanti selepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kawasan itu akan digali semula untuk ditanam pula orang lain di tempat yang sama. Dalam konfirmah. Jadi kita akan kena gali balik kubur tu. Kalau ada mayat, tanamlah balik. Tapi kalau dah tak ada mayat, dah hancur dah, maka tempat yang sama boleh diganti pula dengan orang yang lain. Barulah tuan-tuan, kita tidak ada krisis tadi, ponok kubur penuh. Sebab setiap kali kosong kita akan tanam dengan jenazah yang lain. Jadi hukum fiqh mazhab Syafi'i, kalau tanah tu ialah tanah yang digali semula, hukum dia haram. Sebab bila tanah digali semula ni, tanah yang kita gali itu tanah yang dah bercampur dengan darah, dan darah tu adalah najis, maka tak sah semayang di kawasan tersebut. Tapi kalau macam perkuburan kita, hukumnya sekadar makruh. Begitu juga dengan hammam. Hammam ni apa dia? Orang bahasa moden kita terjemah hammam ni ialah tandas. Tapi sebenarnya istilah hammam ni dalam tradisi Arab, termasuk kalau di Morocco masih lagi dia guna, hammam ni ialah rumah mandi air panas. Kat Malaysia tak ada tuan-tuan. Sebab negara kita memang semula jadi panas. Tak ada orang gila nak cari tempat mandi panas ni pun, kecuali di pedas. Itu lain cerita lah. Itu memang kolam air panas kan. Di negara Arab ni dia ada satu macam tandas awam, tapi tandas tu hanya digunakan untuk mandi air panas. Di barat pun ada benda ni. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai hammam. Cuma bila saya pergi ke Morocco, memang senior pesan, kau jangan masuk, kata dia. Kau jangan sekali-sekali masuk. Sebab hammam kalau di Morocco ni, kalau kita masuk tuan-tuan, orang Arab ni dia tak pakai apa-apa, bulat dalam untuk mandi. Tuan-tuan, budaya dia memang jadi budaya dia. Jadi sebab itu dalam hadis pun ada bincang nanti tentang hammam ni, tentang rumah mandi air panas. Wajib menutup aurat. Kalau nak masuk boleh, tapi wajib kita menutup aurat. Tempat itu juga makruh sebab apa? Itu bukan tempat semayang, itu tempat untuk mandi, dan itu pun tempat biasanya orang membuka aurat. Yang berkait dengan hadis ni juga tuan-tuan, iaitu daripada Ibnu Umar, Nabi SAW melarang untuk semayang di 7 tempat, iaitu di Al-Mazbalah, di tempat sampah. Tak boleh semayang. Kenapa? Kerana kotor. Al-Majzarah, di tempat menyembelih binatang. Wal Maqbarah, macam tadi tempat kubur. Wa qari'atit tariq, di tengah-tengah jalan. Wal Hammam, dan tempat mandi. Wa ma'atinil ibil, dan di kandang unta juga dilarang oleh Nabi. Dan wa fawqa dhahri baitillah, dan dilarang juga untuk kita sembahyang di atas Kaabah. Walaupun logiknya tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan nak doket dengan Kaabah tu pun dah ada polis keliling jaga kan. Tapi nak cerita dari sudut hukumnya, ada larangan Nabi SAW. Dan dalam mazhab Syafi'i, hukum sembahyang di atas Kaabah, kita bincang sebelum ni, boleh sembahyang atas tu, dengan syarat mazhab Syafi'i kata atas tu ada kawasan yang tinggi sikit. Jadi itu dah dianggap kita menghadap ke arah kiblat. Tapi dari sudut hukum, sembahyang di atas Kaabah itu hukumnya adalah makruh. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita menghina Kaabah. Atas tu pula kita nak pijak. Dan tak pernah pun Nabi dan para sahabat sembahyang di atas Kaabah tu. Jadi ini ada 7 tempat yang dilarang. Ringkasnya tuan-tuan, sebahagian mazhab, contohnya mazhab Hambali kata
sembahyang di 7 tempat ni adalah tidak sah sebab Nabi larang. Tapi majoriti mazhab termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan dilarang itu ada tujuan, ada alasan, iaitu kalau tuan-tuan alasannya ialah kerana tempat ini tempat yang ada najis. Jadi kalau kita sembahyang dan anggota kita bersentuhan dengan najis, maka sembahyang kita tidak sah. Tapi kalau tak bersentuhan, hukumnya hanya sekadar makruh, tapi sembahyang kita itu sah. Jadi ulama melihat kepada sebab larangan itu, kenapa Nabi melarang. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya ingat penting untuk kita melihat dalam bahasa Arab panggil illah, sebab pengharaman itu, supaya baru kita boleh meletakkan satu hukum dengan tepat. Ada baru-baru ni datang ke Jabatan Mufti tuan-tuan, orang dia nak buat eksperimen air mani. Tak ada kerja lain dah, dia nak air mani, dia nak buat eksperimen. Tapi tuan-tuan, ni yang buat ni doktor lah, bukan orang saja, doktor. Sebab tujuannya ialah dia nak mengkaji kualiti air mani di Malaysia. Tuan-tuan yang dah berusia mungkin tak fikirlah. Tuan-tuan tahu banyak masalah anak-anak muda kita sekarang, masalah air mani. Kajian purata kelahiran anak di Malaysia ialah 1.5 sahaja seorang. Maknanya puratanya seorang hanya mampu melahirkan seorang anak. Anak yang kedua tu pun belum tentu, 50% saja boleh lahir. Ini masalah air mani kita. Bukan Malaysia je, satu dunia. Katanya antara faktornya juga ialah telefon tuan-tuan. Kadang kita letak telefon di seluar kan. Ini bukan saya sebut ni, ini doktor sebut tuan-tuan. Kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi letak telefon tu kadang-kadang dia boleh memberi kesan kepada air mani itu. Jadi nak mengkaji kualiti air mani ni tuan-tuan, macam mana nak buat? Paning kepala tuan-tuan. Nak keluarkan air mani ni bukan mudah. Dia ada dua kaedah. Satu kaedahnya ialah dia boleh buat pembedahan. Dia potong perut ni, dia ambil keluar, dia inject keluar air mani. Boleh. Tapi kos dia puluhan ribu, mahal. Kaedah yang kedua yang lebih mudah apa dia? Masturbasi. Ataupun orang panggil onani. Okey. Jadi dia datang Jabatan Mufti, dia tanya, Ustaz, boleh ke tidak kami nak suruh orang ramai ni buat onani untuk keluarkan air mani? Kami nak kaji air mani tu. Orang Islam lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dari sudut hukum fiqahnya, saya kata hukum fiqah ni, larangan onani ni ialah kalau onani itu dilakukan kerana syahwat, saja-saja dia buat haram. Tapi kalau ada keperluan, contoh apa? IVF, nak buat anak tabung uji kan, IVF contohnya, memang kena onani. Cuma masalah di Malaysia ni dulu ada sebahagian tempat ni, tempat untuk dionani dia siap letak TV depan tu tuan-tuan. Saya pernah pergi tengok, memang ada bilik khusus, ada TV. Saya tanya, TV ni untuk apa? Dia kata, TV ni Ustaz, kalau dia nak tengok benda yang tak senonoh, kami ada sediakan, kami boleh buka. Itu haram lah tuan-tuan, tak boleh. Dan memang kalau menurut pakar doktor pun dia kata tak perlu pun benda tu, ransangan manusia ni tak perlu sampai menonton pun. Okey. Jadi saya kata kalau memang ada tujuan boleh, termasuklah untuk kajian tadi. Cuma isu dia tuan-tuan, kalau kita ajar onani ni dekat budak-budak muda umur 20 tahun, dia tak pernah kenal pun onani, tiba-tiba kita siap ajar dia onani macam ni, maka itu nanti akan memberi kesan yang buruk. Ini hukum fiqh tuan, dia melihat semua aspek. Jadi kata kalau nak buat juga kajian ni, pastikan yang kamu buat kajian itu yang dah berkahwin, yang dah tahu benda selok belok apa semua kan, supaya dia tidak memberi kesan yang buruk. Ini kompleksiti yang ada dalam fiqh kita tuan. Dia bukan sekadar kita kata hukum haram, Ustaz apa hukumnya, halal, wajib, haram, tak begitu. Fiqh begitu juga fatwa, dia kena melihat daripada setiap sudut-sudut itu tuan-tuan. Saya mohon maaf salah kata, salah bicara. Janji tadi sekejap tu, lama pula Ustaz, sikit tuan-tuan. Ringkas saja pada pagi ini, moga-moga ada kebaikannya, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.